Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat durian crepe yang gebu-gebu macam bantal, lepas tu penuh isi durian kat dalam. Senang dia nak buat sebenarnya. Korang ambil setengah cawan tepung gandum, setengah cawan tepung ubi kayu, 2 sudu tepung jagung, 2 biji telur, and then tambah 1 cawan fresh milk, nak pakai full cream pun boleh, and then setengah cawan air, 1 sudu minyak masak, garam sikit yang super warna kuning. Yang ni nak guna hijau merah ke tak kisah. Korang blend, lepas tu korang tapis, lepas tu panaskan kuali, baru tuangkan adunan tu. Lebihan adunan buang balik dalam bekas tadi. So kita nak create yang nipis saja, and then kuali tu kena panas tapi jangan panas sangat. So masak sampai dah tak melekat, boleh bawa keluar lah. Okay, awal-awal memang akan confirm fail. Memang confirm akan gagal. Buat banyak kali sampai jadilah. Okay, next kita nak non-dairy cream. Yang ni boleh beli dekat kedai bakery banyak jual. Kena pakai non-dairy cream, barulah cream kita tu cantik, yang tak runtuh, tak lembik lah orang kata. Lepas tu untuk durian pula, pakai je durian mana yang korang nak. Yang ni lebihan Musang King ada lagi semalam, sebab budak-budak ni pergi beli 2 bakul. So kita lenyek kan. Resipi ni tak perlu letak gula ke apa sebab krim tu macam dah manis sebenarnya. Durian pun dah manis juga. So letak layer by layer lah, krim, durian, krim, and then lipat. Cuma aku punya kulit crepe ni besar sangat, so banyak lebihan. Kalau lipat semua jadi tebal sangat, so terpaksalah koyak lebihan tu. So kalau korang ada kuali kecil sikit, pakai kecil sikit lagi better lah. Kurangkan pembaziran. Minta maaf lah kalau crepe orang lain cantik, hello macam bantal hotel, aku punya macam bantal busuk. Tapi tak apa, don't judge the crepe by its cover. Yang penting kat dalam tu inti dia padat, durian krim semua sedap, makan kat rumah sejuk. Okay, selamat mencuba.